perjuangan selalunya menghadapi dua kemungkinan, hilang atau terbilang. Itulah kata-kata hikmat yang diambil daripada sastrawan negara yang keempat, iaitu Shah Nun Ahmad. Ia membawa maksud mengingatkan agar bersedia berjuang dengan ikhlas dan tidak bongkak jika berjaya, kerana perjuangan boleh kehilangan dan kejatuhan. Hai, saya Auni Ilya binti Azri, murid tingkatan 1 JSMK Raja Chulan. Kod sekolah saya AEA 2041. Saya tidak ingin mengulur yang lebih panjang. Saya secara rasminya ingin mengupas buku kegemaran saya yang berjudul Si Bongkok Lupa Diri. Naskah ini dikarang oleh Hamdan Muhammad Ali pada tahun 2016. Buku terbitan Pustaka Cahaya Ilmu ini mengandungi sebanyak 30 halaman muka surat. Walaupun buku ini edisi kanak-kanak, namun tidak dinafikan kerana ia syarat dengan peringatan dan pengajaran kepada masyarakat. Buku ini mengisahkan tentang seorang pemuda yang bernama Si Bongkok. Si Bongkok tinggal bersama-sama dengan ibunya di sebuah pondok. Si Bongkok juga telah diejek dan dicela kerana rupanya yang hodoh dan badannya yang bongkok. Pada suatu malam, sedang Si Bongkok sedang berehat di serambi rumahnya, dia telah didatangi oleh seorang lelaki tua yang berpakaian begitu cantik dan dikelilingi oleh cahaya. Si Bongkok tergamang seketika. Wahai pemuda yang bernama Bongkok, aku telah mengetahui kisah hidupmu, tetapi engkau janganlah bersedih kerana aku boleh membantumu. Mudah-mudahan kamu boleh menjadi kacak, kata lelaki tua itu. Si Bongkok menceritakan semua perbuatan orang kampung terhadapnya. Dan tiba-tiba dia telah bertukar menjadi lelaki yang kacak. Dan dia sangat gembira. Dan dia juga tidak dicela dan diejek oleh orang kampung lagi. Lama-kelamaan, Si Bongkok telah berubah menjadi berbangga diri. Dan dia juga pergi ke rumah Mak Derus dan menyatakan yang bahawa dia adalah lelaki yang paling kacak dan Mak Derus lelaki yang paling hodoh. Apabila tersedar daripada perbuatan itu, dia telah melanggar perjanjian itu dan dia telah bertukar menjadi Si Bongkok yang asal. Dan dia juga sangat menyesal atas perbuatannya. Sikap Si Bongkok ini bertentangan dengan gagasan Malaysia Madani, iaitu hormat. Kerana kita sepatutnya membina budaya saling hormat menghormati antara satu sama lain bagi mewujudkan suasana persekitaran dan masyarakat yang harmoni. Intihar daripada kisah ini ialah janganlah sombong walaupun kita mendapat anugerah rezeki daripada Tuhan dan agar disukai oleh orang lain. Itulah sahaja daripada saya. Semoga kita dapat berjumpa di lain waktu. Assalamualaikum dan bye.